Cuma saya nak sentuh sikit. Agama ni dia datang dalam kerangka yang mana manusia ni untuk semua orang. Agama ni payung agama ni untuk orang bijak, pandai, sampai untuk orang bodoh. Bukanlah bodoh sampai tak erti apa. Lagi akal dia berjalan badui padang pasir. Tak tahu, tak boleh sama dengan Abu Bakar yang cerdik. Sebab itu bila badui padang pasir datang, dia mari kencing di masjid, Nabi SAW tak ambil tindakan kat dia. Sahabat bangkit nak luku kencing dalam masjid. Nabi kata, innakum tub'atsuna muyassirina wala mu'assirin. Kamu dibangkitkan untuk memudahkan, bukan tak bagi payah. Nabi suruh ambil hariqu alaihi bil ma', Nabi suruh tuang atasnya dengan air. Buang ke sini. Nabi panggil dia, Nabi nasihat di masjid, bukan untuk orang kencing. Dia pun baru lega. Tengok geng lain nak pukul dah, Nabi nasihat. Tapi dia badui, tak tahu apa, Bedouin. Dia pun doa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatlah aku dan Muhammad, jangan kau rahmat siapa-siapa, kami dua orang saja. Nabi larang dia. Nabi kata, jangan kau telah sempitkan yang luas, rahmat Allah luas. Tadi macam itulah badui. Dia mai kepada Nabi, ya Muhammad, Allahu ba'athak. Nabi tanya, wahai dia mula dia mai, ya Muhammad, man khalaqas samawati wal ardh. Wahai Muhammad, siapa cipta langit dan bumi? Nabi kata, Allah. Siapa yang cipta bumi ni, bukit-bukit? Allah. Lepas dia tengok, Nabi kata, Allah. Dia kata, ni ada Rasul yang datang bagi tahu kami hang suruh sekian-sekian. Betul ke tak? Nabi kata, ya. Kalau macam tu, aku balik bagi tahu kaumku suruh masuk Islam lah. Simple saja. Nabi cakap dengan dia. Dia tanya Nabi. Sebab tu sahabat kata, kami suka kalau sekiranya datang seorang badui yang mai tanya kepada Nabi, soalan-soalan dia tu macam, kalau kami tanya Nabi marah, tapi dia tak apa. Maksud kalau kami tanya Nabi tak suka lah. Orang cerdik jangan tanya soalan bodoh. Jadi kita tak boleh sama layan pegawai, tak boleh sama layan manusia. Hak cerdik mai tanya bodoh, kita tak boleh jawab lah. Tapi kalau anak kita tanya, memang dia akal dia punya tu, dan orang hak tak mengaji tanya, okey lah. Jadi Nabi khatibun nas ala qadri uqulihim. Nabi berbicara kepada manusia dengan kadar akal mereka. Jadi badui datang, Nabi urus. Saya nak ceritanya agama ini untuk orang cerdik sampai orang biasa, untuk orang yang saleh seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga di kalangan manusia yang berdosa, yang di kalangan sahabat pun ada yang minum arak. Nabi sebab dia. Tapi minum arak. Dalam hadis Bukhari yang selalu kita baca, dia minum arak. Dia apa orang panggil kepada himar, kan? Orang gelap dia kaldai. Wa kana yudhikan nabi wa kana yashrubul khamr. Dia selalu bagi Nabi gelak. Dia mai dia suka buat lawak, Nabi tergelak dengan dia. Tapi satu perangai rawi kata dia suka minum arak. Dia minum arak. Mai Nabi panggil dia, dan tangkap dia berapa kali dah. Nabi kata, idribu, pukul dia. Sahabat ambil, pakai, bagi dengan kain. Ada pukul dengan serban, bukan dengan kain. Sahabat dia kata, wa minna man yadribuhu biyadihi, wa minna man yadribuhu bisawbih. Di kalangan kami ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan kain. Taklah kata pukul sampai mati. Islam ni undang-undang pukul dia kan nak pergi mati. Bukan ada macam cerita sumpah semerah padi yang pergi sula orang tu, undang-undang Islam. Mana siapa tulis skrip salah pada Piramli kita pun tak tahu, kan? Hak lain dia bagi dah cerita tu, tahu tu dia miskin. Dia pukul bukan pukul sampai nak mati macam sumpah semerah padi tu. Nabi pukul dengan baju ni ya. Tengah duk pukul ada Allahumma la'in, ya Allah laknatlah dia. Nabi dengar. Satu orang kata laknatlah dia. Ya, hadis Bukhari. Nabi kata la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan laknat dia, dia sayang Allah dan Rasul. Macam mana dia sayang Allah dan Rasul, dia minum arak? Ini menunjukkan, tak menafikan, boleh jadi dia minum arak di atas kelemahan diri dia. Dia berdosa lah. Di akhirat Allah timbang itu sebagai dosa. Tapi mungkin dia masih sayang Allah dan Rasul.
Hak tu kelemahan diri dia. Mungkin ada orang tak puasa bulan Ramadan, tapi kalau nak kata dia jadi kafir, dia tak mau, dia marah dia. Allah menimbang amalan. Siapa yang berat belah kesalahan, dia masuk neraka. Tapi kalau dia yang masih beriman, satu hari dia dikeluarkan. Tapi tak bolehlah kita kata tak apa, satu hari keluar juga lama-lama. Ingat lama tu sehari dua, satu hari di dunia apa? 1000 tahun di akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, kan? Jadi apa pun maksudnya, agama ini datang balance untuk semua pihak. Kalau kita nak buat satu agama yang terlalu ideal, agama yang satu pihak aja boleh, agama ni tak akan dapat hidup. Bila Khawarij nak buat satu agama yang semua orang tak buat dosa, habis mazhab Khawarij. Kan tak ada. Bila muncul geng-geng yang suka kafirkan orang ni pun, dia ada sebahagian daripada Khawarij, dia tak boleh bertahan, dia akan hancur. Kerana umat ni macam-macam. Mu'tazilah, satu mazhab yang bijak, semua hujah-hujah, lawan debate dengan Kristian. Ramai orang Kristian masuk Islam pada zaman pemerintahan Mu'tazilah, Abbasiyah. Tapi bukan semua orang cerdik, ada juga orang tak cerdik. Mu'tazilah kata iman, agama, kebenaran boleh difikirkan oleh akal. Maksud kalau wahyu tak datang pun, manusia sebenarnya tetap bertanggungjawab dosa dan pahala sebab dia boleh fikir. Tapi bukan semua orang boleh fikir. Mu'tazilah juga dimakan oleh sejarah, walaupun banyak sumbangan dia yang bagus. Kita juga hormati sejarah dan sumbangan Mu'tazilah, tetapi agama untuk semua. Maka dengan itu Nabi SAW sebut la ni, saya nak cerita pasal la ni lah. La ni bukanlah menafikan iman, tapi menafikan kesempurnaan iman.